Assalamualaikum semua. Jadi saya Cikgu Farah. Hari ini kita akan belajar tentang menghantar dan menerima bola. Jadi kita ada 4 orang, bahagi kepada 2, satu kumpulan 2 orang. Jadi cari pasangan masing-masing. Okay, dah ada. Jadi wakil pada setiap kumpulan ambil 1 bola dari tepi tu. Okey, semua dah dapat bola? Okey. Cikgu buat demo dulu. Cikgu Syida boleh jadi partner saya. Okey. Macam mana nak menghantar dan menerima bola? Ada yang tahu? Tak ada yang tahu lagi. Okey, jadi kita boleh belakang sikit lagi. Jadi kita nak buat secara berpasangan. Jadinya kita akan pegang bola dengan 2 tapak tangan. Kita mesti touch bola, okey. Jadi bila menghantar, baras dada. Okey. Okey. Bila kita hantar, tangan kita akan keluar. Faham? Okey. Demo yang pertama, demo kedua, cikgu akan buat secara lantunan.
Dia pergi